Assalamualaikum kawan-kawan. Menu kita kali ini adalah apam coklat cheese. Nampak tu gedik-gedik kuih ni dan juga lembut serta gebu-gebas. Nampak tu lembut dia bila kita picit kuih ni dan juga gebu. Nampak tu gebu-gebas kan. Okey, jom kita lihat bahan-bahannya. Untuk lapisan bawah, kita memerlukan 1 sudu kecil baking powder, 1 sudu kecil soda bikarbonat, 1 cawan tepung gandum. Kemudian kita memerlukan 1 cawan serbuk coklat ataupun serbuk koko ya. Saya guna serbuk coklat minuman, saya tambah sedikit coklat crunch dan juga chip secampur. Kemudian saya ada 1 cawan susu cair, boleh guna susu segar, kemudian 1 cawan minyak masak, setengah cawan gula kasta, boleh guna gula pasir, dan 3/4 cawan susu pekat manis. Seterusnya kita ada 3 biji telur ayam. Masukkan susu cair, masukkan susu pekat, masukkan gula pasir, masukkan serbuk koko, kemudian kita masukkan minyak masak. Okey, serbuk koko yang ni sudah lupa je nama dia. Dia tak berapa hitam. Saya nak bagi dia nampak hitam ya. Okey, ini coklat rush. Saya masukkan setengah cawan. Kalau tak ada pun tak apa. Ini saja saya nak letak lah sebab saya punya serbuk koko saya ni tak berapa gelap warnanya. Okey, kita masukkan telur ayam sebiji demi sebiji. Okey, kita gaul ni pastikan tiada ketulan-ketulan. Okey, kita habiskan telur tadi tinggal sebiji. Okey, akhir sekali kita masukkan setengah penutup esen vanila sebab kita kan guna telur, jadi saya tak nak berbau hanya telur tu. Kita letak sedikit esen vanila. Okey, kita ketepikan. Sekarang kita nak buat bancuhan lapisan atas pula. Kita ada sebiji telur ayam, sedikit esin vanila, 2 sudu besar susu cair, 1/4 tepung gandum, 1/4 dia ya, suku. Okey, ini sukatan setengah cawan. Okey, sukatan setengah cawan ni kita letak gula kasta setengah. Jadi mak dia 1/4 gula kasta. Kita masukkan cream cheese yang dah lembut ya. Kita dah letak kat luar 1 jam. Okey, kita masukkanlah telur ayam, masukkan gula kasta, masukkan tepung gandum, masukkan susu cair dan sedikit esin vanila. Okey kawan-kawan, sekarang dah boleh kita rebus air kukusan biar dia mendidih. Sementara tu kita oles acuan dengan sedikit minyak masak. Kena sapu rata-rata ya. Senang adunan ataupun kuih kita apam tu nanti keluar. Kemudian kita masukkan adunan cheese tu ke dalam acuan dan kita masaklah anggaran 2 hingga 3 minit sahaja. Agak-agak nampak cheese tu sudah masak, barulah kita tuangkan adunan coklat tadi. Masak ni anggaran dalam 17 minit. Jadi keseluruhan memasaknya lebih kurang anggaran 20 minit. Jika kawan-kawan lihat 20 minit tu belum masak lagi, kawan-kawan boleh tambah lagi masa ya, sebab acuan kita tak sama saiz besarnya. Okey, apabila sudah masak kuih apam kita tu, kita buka penutup periuk.
kita tunggu sehingga permukaan kuih apam kita ini kering ya. Tak lama pun, dalam 1-2 minit je. Bila kuih apam kita ni dah mulai sejuk, bolehlah kita congkel menggunakan lidi. Dan kita lihat hasil dia sangat menarik, lembut je. Kuih apam coklat kita bahagian bawah tu lembut dan gebu, dan kuih ni pun kelihatan gedik-gedik juga. Tengok tu, lembut je kuih ni, gedik-gedik je. Okey kawan-kawan, bolehlah kita rasa kuih ni, lihat tu gebu-gebas.